mereka yang ingin berjaya dalam dunia bisnes ini. Jadi kita bersama pada hari ini bersama dengan Puan Nur Hafizan Abdul Rahim, iaitu Speaker Freedom daripada Emas Sri Semantan, untuk berkongsi bagaimanakah beliau berjaya bersama dengan Emas Sri Semantan ini. Sebelum kita pergi pada deep kepada apa yang anda lalui dan bagaimana kejayaan anda bersama dengan Emas Sri Semantan, mungkin boleh kongsikan sedikit sejarah dan latar belakang Emas Sri Semantan sedikit, silakan. Okey, alhamdulillah, terima kasih semua dan terima kasih kepada RTM1 kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi latar belakang, berkongsi pencapaian kejayaan dan juga kepada semualah saya pihak syarikat serta rakan-rakan niaga saya. Okey, di sini saya ingin berkongsi bagaimana kedai Emas Sri Semantan itu wujud. Kedai Emas Sri Semantan wujud atas nama kerana bertempat di Termeluh Pahang. Itu bertempat di Termeluh Pahang dan dari nama daerah itulah kita berikan nama sebagai Sri Semantan. Kerana hanya orang Pahang di Termeluh saja memang popular kendal nama Sri Semantan inilah. Asalnya memang Termeluh lah. Orang Pahang kawan ni. Dah dengar. Itu sikit ada lah. Dah dengar. Ada berapa cawangan sekarang? Sekarang alhamdulillah kita mencecah 11 cawangan termasuk di Kepulauan Borneo, di Sabah Sarawak juga, alhamdulillah. Jadi Puan Hafizan merupakan salah seorang ikon kepada Emas Sri Semantan. Alhamdulillah. Ikon untuk mencipta peluang perniagaan ataupun bagaimana? Saya merupakan satu bukti terbesar kejayaan di Sri Semantan ini, bagaimana saya bermula daripada zero hingga pencapaian saya hari ini. Saya bermula daripada orang yang biasa saja, tapi asalnya niat untuk kita menyimpan emas sehingga saya dapat memahami sistem belajar tentang kefahaman ilmu emas. Macam mana fungsikan emas. Benda itu menjadi salah satu platform yang saya rasa wow, teruja, sebab peluang ni bukan selalu ada dekat mana-mana platform kedai emas lain yang kita hanya sekadar menjual beli, tapi di sini kita dibina dengan sistem yang mananya dididik sebagai usahawan. Kita diberi pengetahuan tentang emas daripada kita tak tahu orang kata apa harga semasa sampai kita boleh faham. Oh, graf baca macam mana mutu emas, kalau tengok orang pakai emas kita faham, tahu emas dia tu sama ada original ke, fake ke, celup ke atau mutu apa. Gram-gram. Siapa macam tu. Ya, sangat-sangat bagus. Kat situlah saya membuka peluang untuk mengajak lagi ramai lagi untuk sertai kedai Emas Sri Semantan ini sebagai salah satu orang kata kita punya punca platform, dan kita nak didik, nak educate kita punya masyarakat mengenai kepentingan untuk orang ada emas tapi ada yang simpan dan belum semua tahu bagaimana nak fungsi emas mereka. Oh, maksudnya dia ada rahsia lah. Ada. Rahsia lah ni. Alhamdulillah, kita di Sri Semantan ni ada satu akademi. Kita dibina sebagai satu sistem pembangunan usahawan untuk kita ni sama-sama diberi pengetahuan yang lagi utuh, lagi mendalam, lagi terperinci bagaimana kita nak orang kata memasarkan produk-produk kedai kita, selain daripada kita mengajak orang ramai itu didikan menyimpan emas, gandakan emas mereka walaupun bermula dengan 1 gram sahaja. Alhamdulillah. Di bawah Puan Hafizan berapa orang bersama dengan tim Puan? Untuk setakat hari ini yang saya sedia maklumlah, rangkaian saya yang terbesar termasuk di Kepulauan Borneo, Sabah Sarawak juga, Singapura, Patani dan Thailand. Alhamdulillah, kita tak sangka sampai orang kata bermula di Temeluh tu je, bandar ikan patin Temeluh. Alhamdulillah hingga ke orang kata tak mustahil ke antarabangsa juga. Jadi usahawan ini berbentuk bagaimana? Mereka direkrut oleh Emas Sri Semantan bersama dengan Puan Faizan untuk menjual emas ataupun bagaimana sistemnya? Okey, kalau kita lihat di kedai Emas Sri Semantan ini, luar biasa atau kelainan yang kedai Emas Sri Semantan tawarkan, kita ada satu bidang ataupun satu kos yang dipanggil Akademi Sri Semantan ataupun Sri Semantan Privilege Club, di mana seperti saya bermula daripada zero, saya tak tahu pun perlu simpan berapa gram, macam mana nak bermula, saya tak tahu macam mana saya nak membeli emas lama, sehingga sekarang ni saya ada kemahiran itu untuk diterapkan, diberi pendedahan secara mindset. Kita pertama sekali memfokuskan untuk masyarakat dekat luar sana nampak nilai emas tu adalah satu logam yang sangat berharga, walaupun 1 gram, walaupun orang kata emas baru ataupun emas lama, tapi tetap emas. Tetap sebagai satu hadiah, simbol aset kekayaan. Senang cakap, kalau duit itu adalah simbol untuk satu aset kita berbelanja ataupun alat untuk berbelanja, tapi emas ni adalah senjata kekayaan kita. Kalau di Sri Semantan kita diterapkan, ayo ajak orang lagi untuk sedar simpan nilai kekayaan tu dengan orang kata apa, bermula sebagai ejen menjual beli, mempromosikan produk-produk. Sebab kita ada banyak tahu produk yang macam apabila kita buat opening, kita akan bagi diskaun besar-besaran, iaitu paling lumayan sekali RM20 per gram.
RM20 per gram tu bagi saya macam kita lihat dalam gambar-gambar yang ada kan, item-item pre-love ataupun item baru, kita tetap memberi diskaun. Dekat situ masyarakat sedar, oh kedai emas Seri Semantan ni yang dah viral rupanya, yang dah nampak billboard di merata-rata jalan, makin berkembang pesat, makin orang kata dia punya kedai tu kenapa gelap, ramai je orang, penuh. Sebab kita sentiasa mengajak, sentiasa orang kata crowdkan kita punya keahlian dan juga pelanggan untuk mereka grab selagi ada peluang. Tak kira emas tu tengah naik ke tengah turun, fungsikan emas, gandakanlah emas sebagai orang kata aset kekayaan kita, senjata kekayaan. Kira ada akademik lah ni. Ya, dan kita ada yang akademik. boleh join akademik tersebut? Bermula orang kata daripada umur berapa pun tak kisah. Sebenarnya ilmu ni kita boleh jadikan sebagai satu legasi, satu warisan kepada anak-anak kita. Macam saya bermula mungkin sekarang umur saya 36. Saya ada 2 orang anak. Dan honest ni, anak saya umur 6 tahun, 5 tahun pun dia cakap, bagi duit raya baru ni dia cakap, Umi ambil beli dinar. So dia dah tahu, Umi selalu terapkan. Umi selalu bercakap, saya sebagai speaker syarikat jugalah. Saya akan cakap, tolong jangan jual emas, tapi gandakan emas, dan emas yang ada tu kita fungsikan. Sebab ada orang, dia pakai emas tu dia ingat hanya sekadar perhiasan. So dia tak tahu emas tu macam mana kita nak fungsikan. Bagaimana kita nak cairkan, bagaimana kita nak orang kata jadikan sebagai lebih lagi perkara-perkara yang kita boleh guna untuk kita jadikan salah satu logam yang di mananya orang kata menjadi satu simbolik kepada, senang saya cakap, kepada orang yang faham nilai sebenar lah. Dekat situlah kita orang kata di kedai emas Seri Semantan ni, di Semantan Privilege Club ni, kita memang dibangunkan untuk menjadi orang yang lebih faham mengenai nilai emas, mengajak orang lebih kepada orang kata kesedaran lah. Jadi apa aktiviti-aktiviti dan juga pelajaran yang akan mereka belajar sewaktu di akademi ini? Okey, alhamdulillah, setakat yang saya ceburi sepanjang 1 tahun ni, saya rasa sangat teruja dan seronok. Sebab kalau kita lihat daripada kita punya video, daripada kita punya orang kata perjalanan kedai emas Seri Semantan ni, kita ada dibina dengan komuniti. Kita bukan seorang tau. Kita direkrut dengan ramai lagi pasukan-pasukan. Umpama macam satu keluarga. Kita tidak rasa kita ni adalah staff ataupun hanya sekadar ejen. Seperti mana yang lihat sekarang ni, daripada yang sikit sampailah kita mampu mencecah hampir 60,000 orang ahli seluruh Malaysia. Sehingga kita berkembang pesat. Seluruh cawangan pun diminta untuk setiap daerah ni membuka cawangan dan melahirkan ataupun kita berjaya untuk ada kilang emas sendiri. Itu pencapaian yang saya rasa seronok sebab setiap contoh kita adakan majlis berbuka puasa dengan pelanggan. So kita adakan juga untuk macam selalu aktiviti-aktiviti komuniti. Kita turun sekali, bukan sekadar orang kata satu perniagaan hanya untuk keuntungan semata-mata, tapi kita rapat dengan masyarakat. Sebab kita nak masyarakat itu tidak terasa ada gap untuk dia faham ilmu emas, untuk dia merasa mesra nak bertanya, nak belajar, dan mungkin juga menjadi salah satu ruang ataupun jalan untuk mereka ni mengenali kedai emas Seri Semantan dengan lebih mesra. Lebih orang kata mesra pelanggan, lebih rasa seronok untuk menyertai kita, lebih rasa macam mana mereka bermula macam tu nak bermula. Itulah yang saya rasa sangat-sangat berbaloi lah, sangat-sangat yang lain daripada kedai lain yang saya sertai. Sejujurnya memang daripada kaum keluarga, rakan-rakan saya juga, rakan perniagaan saya, dia melihat bagaimana saya bermula, bermaksud daripada zero, macam mana saya berubah sehingga menjadi hari ini, sehingga saya boleh orang kata mendapat pakej percutian percuma, saya dapat pakej umrah dengan kedai emas Seri Semantan. Lepas tu kita juga ada diberi insentif kereta percuma, dan yang paling bernilai lah bagi saya tahun ni apabila kita adakan kempen. Contoh, kita meramaikan orang untuk melariskan produk kita ataupun membeli item-item kita seperti promosi, diskaun untuk item baru ataupun item lama pre-love. Pre-love ni emas terpakai lah, sebab tak ramai orang tahu ilmu emas pre-love ni. Kemudian seperti harga buyback tertinggi yang kita tawarkan setiap kali cawangan kita dirasmikan buka. Contoh di Batu Pahat, di Shah Alam, contoh juga di orang kata Terengganu. Dekat situlah saya dapat grab peluang. Saya akan membesarkan, meluaskan rangkaian rakan niaga dan juga saya punya pelanggan untuk serbu kedai. Senang cakap, serbu kedai. Ayuh ramai-ramai sampailah saya boleh mencapai reward rumah, sebiji rumah RM350,000. Secara ringkas, macam mana nak hubungi? Nombor telefon dah ada. Okey, secara ringkas korang jangan jangan segan silu
perlu nak dapatkan sebarang info. Kalau nampak billboard, nampak kat mana-mana kedai emas Seri Semantan yang ada, yang di dekat kawasan, korang boleh pergi ke Cawangan Shah Alam, Batu Pahat, Kuantan, di Tawau juga kita ada, dan boleh layari kita punya laman web rasmi di TikTok dan juga di Facebook, Kedai Emas Seri Semantan Official, ataupun Kedai Emas Seri Semantan mengikut Cawangan Jengka, Termeloh, Kuantan. Dapatkan maklumat lanjut. Segera walk in walaupun 1 gram. Kalau tidak tahu bermula, jangan takut kerana kita dibimbing. Kita secara berpasukan, kita secara komuniti yang besar. Kita dibina dengan sistem yang mampan dan silibus-silibus yang membuatkan macam mana daripada nak mula, daripada zero hingga ke hari ini, yang salah satunya saya lah hasil yang terbukti. Alhamdulillah. Saya rasa sangat beruntunglah sebab diberi peluang, diberi ruang untuk saya. Asalnya orang kata nak simpan emas je 1 gram, tak tahu macam mana nak mula. Alhamdulillah hari ini kalau tengok saya punya pendapatan, saya punya hasil, dah mampulah untuk pakai tu. Kat tangan. Kat tangan ada. Berapanya 100 gram ada. Terima kasih banyak. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Tak apa. Lebih pun saya rasa banyak lagi kat rumah InsyaAllah. Dekat situlah kita nak tunjukkan nilai macam mana Seri Semantan tu mampu melahirkan saya sehingga sebegini rupa. Alhamdulillah. Bagi saya sebentuk cincin tu. Selepas ini. Boleh. Kita berehat seketika. Selepas ini kita akan bersama dengan Syafiqah untuk bercakap berkenaan dengan Bright Idea.